Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam kembali kita menyaksikan perlawanan Malaysia Prima Futsal League 2025 memberikan pertemuan di antara pasukan Johor Darul Takzim dan juga pasukan Kedah Darul Aman untuk Taufik dan juga Khayo Seza. Dan sementara itu untuk pasukan Kedah Darul Aman, mereka meletakkan Syaman Idris di golero mereka, Hafizi Mazuki warna biru, dan Kedah berjersey kuning kanan ke kiri. Oh, itu ada jaringan pertama untuk pasukan JDT. Tak sampai 1 minit permainan. Jaringan awal. Lihat sekali bagaimana untuk gol pertama ini. Permulaan yang agak baik juga untuk Khayo Seza di sebelah sana. Dan kemudian tolakan mudah daripada Awaluddin Maknawi. Takkan jaringan pertama mereka. Dengan tolakan di sebelah sana, ada yang larian pantas pula untuk pasukan Kedah. Dan jaringan penyamaan untuk Kedah. Berjaya juga dengan gerakan balas pantas yang cukup baik juga dilakukan. Gerakan cukup tersusun yang dapat juga dilakukan. Lihat sekali lagi bagaimana bolakan yang tidak berjaya diselamatkan. Ridwan Bakri di sebelah kiri. Ya, sedikit tersangkut. Bagaimana kedudukan mereka untuk JDT. Khayo Seza bapak juga diselamatkan. Ridwan, cantik. Itu dia jaringan kedua untuk pasukan JDT menerusi Ridwan Bakri. Saya juga meletakkan jaringan tambahan dengan asakan demi asakan. Dan terus saja menghasilkan jaringan. Dan lihat bagaimana ulang tayang. Dan Ridwan Bakri yang tidak mensiakan peluang itu. Takkan jaringan 2-1. Daniel dapat juga selamatkan daripada pintu pasukan Kedah. Dan gerakan balas 3 lawan 2. Kosong di sebelah kanan, Ahmad Fikri berjaya juga menafikan, tapi ada serangan balas pula. So Awaluddin terus melakukan jaringan ketiga untuk JDT. Setelah gerakan yang cukup tersusun, kombinasinya dilakukan daripada serangan balas. Lihat bagaimana satu peluang yang telah pun terbuka untuk Awaluddin bagi memastikan jaringan ketiga pasukan JDT. Alright, itu ada satu lagi gol yang dapat dilakukan daripada Awaluddin untuk mencipta hat-trick beliau di sudut yang sukar. Berjaya untuk meletakkan jaringan. Dan sekali lagi bagaimana gol yang keempat untuk Awaluddin meledak jaringan yang cukup baik. Keempat jaringan Awaluddin. Oh, itu bahaya tekanan dah. Lakukan baik saya untuk Khayo Seza. Dua pemain lepas. Peluang untuk Khayo Bruno. Memberikan jaringan
tanam untuk pasukan Johor Darul Takzim. Setelah kesilapan di bahagian bawah Kedah yang terus dihukum. Lagi kita lihat bagaimana kedudukan ini. Kayo Sezan yang melihat kedudukan Bruno yang lebih terbuka untuk menolak bola itu masuk dengan begitu mudah. Aizat Daniel bermain di kawasan sempit. Ridwan Bakri sebelum untuk Aizat ke seberang kanan Bruno. Kayu telah masuk tapi kalau Bruno lepaskan percubaan. Satu rempatannya cukup tepat menumpaskan golero pasukan Kedah buat kalinya ke-7. Begitu baik untuk Bruno Taufiq meledak cadangan tambahan setelah beliau yang berada di bahagian luar, kemudiannya adanya halangan, percubaan pertama dapat dihalang dan tindakan susulan itu dengan melakukan toncolan saja akan jaringan ke-7. Oh, itu lepas Ridwan Bakri, Bruno dengan sentuhan mudah dan tidak dipersiakan. Setelah tolakan daripada Ridwan Bakri, melihat bagaimana kedudukannya cukup tepat daripada Bruno Taufiq. Setelah kesilapan di bahagian bawah, kosong dan tolakan yang begitu mudah sekali daripada Bruno Taufiq. Takkan jaringan ke-8 pula. Tak sampai beberapa minit, kali ini Ridwan Bakri pula dan terus saja meledak jaringan ke-9. Seza tenang kawalan di bahagian bawah. Bruno, itu dah satu sungkitan melepasi kawalan Awaluddin dan juga Abu Hanifah. Gol yang ke-10 untuk pasukan JDT. Cukup mudah. Kombinasi gerakan yang begitu tersusun. Perlu berhati-hati. Rem 30, 29 saat, 28 saat untuk jaringan ke-11. Tak berjaya pula, kosong di pintu gol. Itu dah jaringan untuk pasukan Kedah. Yazid Kamal Rizwan yang meletakkan jaringan untuk Kedah. Alright, untuk kapten mereka. Baik, percubaan yang cukup deras. 11 jaringan. Tak sampai. Johor Darul Takzim 11, Kedah 2. Jadi kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majulah sukan untuk negara. Bye-bye sebenarnya.